Dah habis kotor dah, baik baju. Dah tak guna macam Bangladesh. Kerja aku tak rekod sebab cik kena bahan kau cakap tu duduk kan menyengkong macam sial mulut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lo lagi di YouTube channel SR Supermarket. So hari ni adalah episod ke-4. Makin lama kau boleh tengok energi aku makin mulut. Episod pertama, kedua, ketiga. Besok kau boleh makan pisang, Mamat. So ini adalah konten yang mana tiba-tiba tengok channel episod ke-4 ni. Ni bersama aku konten yang 7 hari untuk siapkan dapur mak aku, guys. So dekat belakang aku ni, ni. Okey, ni adalah kitchen cabinet lama, guys. Okey, yang aku nak modify, nak nampakkan dia ala-ala luxury sebab depan tepi side sana semua dah cun. Okey, kau boleh tengok. Pusing kamera. Alright, sini semua kita dah buat, dah cun, guys. Belah sini semua dah cun, tinggal belah sini. Okey, so ni adalah kitchen cabinet lama yang old school lah. Okey, kau boleh tengok. Memang old school. So nak buang sayang. So aku akan ubah and customkan dia, nampak dia modern style. So nak buat macam mana? Korang nantikan apa yang aku nak buat. Dan dekat bahagian ni, guys, kita akan meshkan dia dengan UV marble. Kalau kita tengok yang lama ni, dia marble tau. Marble tile. Tapi dah pecah, guys. Okay. Dah pecah. Gongak-gongak. Kontraktor lama tu, minum ketum tu, tak ada simen, banyak kosong. So dia jatuh, roboh. So marble ni bagi aku cantik. Dekat sini mungkin aku nak main hitam. Dan aku dah beli pun UV marble color kelabu lah untuk meshkan dengan ni. So area sini aku akan main dia tiga warna, putih, black, gold. Okey, sini kita main 3 warna untuk nampakkan dia mewah gila lah. Daripada kau boleh tengok. Okey, ni sebelum siap, guys. Kau boleh tengok dapur ni. Okey, nanti dah siap, tengok pula macam mana rupa dia. So sekarang aku nak pergi ukur dulu. Aku ukur dulu tadi dapat 8 kaki lebih. Marble tu lebih kurang 9 kaki lebih. Aku nak buat pemotongan. Kita nak masuk dekat sini, face sini kita nak masukkan marble untuk meshkan dengan marble yang bawah ni, guys. Alright. Apa-apa, jangan lupa like, comment, subscribe, guys. Mantap. Okay, guys, so ni adalah UV marble tu, guys. Okay. Yang aku bawa lepas angkat masuk. Kita nak ukur. Warna hitam tu aku akan meshkan dengan warna ni, guys. Memang cantik. Kau boleh tengok look dia. Memang natural lah. Kali ni aku pilih. Okay. Kita akan ukur. Kita akan masuk dekat situ, guys. Okay. Mantap. Ukuran dia kau tengok 2773 2787. Okay. So ukur aku pakai ni je, guys. Laser senang. So tak sama, tak center tau. Memang pening lah kontraktor ni. Sumpah je kan kau. Betul-betul memening kepala Eden. Bacaan dia bawah dengan atas tak sama. Lepas tu panjang dia atas dengan bawah pun tak sama. Aduh, peningnya aku nak buat marble ni. Serius. Aku kalau jadi betul-betul jadi kontraktor, aku dapat rumah, aku mesti ukur rumah orang tu, baik. Kalau pening macam ni kan, aku tolak job lah. Kalau nak buat juga harga memang harga Yahudi AI. Kita dah memotong marble ni. Okay. Yang ni jenis marble yang nipis. Kalau korang kat rumah tak ada grinder, marking cun-cun, pakai pisau je tarik, bagi dia benam. Lepas tu kepak tau. Satu tidur, satu kepak, dia dah patah. Okay, senang. Cantik tak potongan dia. Yang tebal tu aku pakai grinder lah. Tapi boleh juga pakai pisau. Sebab hari tu aku tak ada pisau yang mata cangkuk tu. So aku pakai grinder lah. Ni kita dah beli, kita pakai pisau. Senang lah. Malah nak main abuk amat. Okay, guys. So aku dah pun naik ikan marble ni. Sekarang kau boleh nampak tak? Matching tak, guys?
Marble bawah ni black dengan kelabu ni memang cantik. The mesh dia tak lari. So kita tinggal nak potong aklik belah atas ni. Aku tengah fikir nak pakai warna gold. Mungkin kita akan gunakan gold lah untuk cover aklik yang old school ni. Kita nampakkan dia modern. And then dekat bawah ni nanti aku akan taikkan LED guys, untuk suluh marble dekat sini. So cuma yang ni lah, yang pecah ni aku tengah fikir nak buat macam mana. Yang itu tak ada isu lah sangat bagi aku. Yang isu dia pintu old school ni. Mana dah ada orang pakai pintunya ni, Mat. Pintu dia pakai kaki lah guys, sorry macam ni je buka lah. Aduh, aku tak tahu nak coverkan apa. Dia cermin black tau, hitam. Cantik sebenarnya. Tapi kau tengoklah, dulu-dulu orang buat kerja kan, kat sini bertempel-tempel lah simen. Macam mana lah. Aku ni pula tu masalah dia. Sebab aku biasa lah, kereta-kereta sebelum ni aku buat custom, memang bagai finishing aku buat tau. So aku buat rumah ni macam kereta sebenarnya. So macam kalau ada cacat macam aku buat kereta aku. Contohlah kalau macam tengok macam ni pemegang ni, walaupun ada macam ni kan sikit, ataupun lari ke sini center sini, aku tak boleh. Aku memang kepantangan aku tu. Itu orang cakap ada penyakit apa tu, OCD, OPT. Tak apa-apa dah. Macam tu lah sikit kurang. Kedai aku beli barang tadi guys dekat Melaka, ada satu nama kedai ni I Painter macam tu lah nama kedai dia. So aku beli mirror diamond, okay, untuk aku meshkan dekat dinding belah hujung tu, okay, dan aku meshkan dengan ni. Kau boleh tengok, kejap aku buka guys. Kejap okay, ni dia. Okay, waste coating gold color. Kita meshkan nanti dengan cermin diamond. Lepas tu aku ada beli satu aklik. Aklik tu sebenarnya sebelum ni aku suruh satu kedai ni potong. Lepas tu dia macam tak nak layan order aku, mungkin sikit ke, tapi mahal lah. And then aku jumpa tadi satu supplier yang boleh supply dekat aku material aklik gold. And then aku dah beli barang, aku dah suruh budak tu angkat tadi. Sekejap lagi aku akan show dekat korang. Dan aku akan potong sendiri aklik tu untuk siapkan mak aku punya kitchen cabinet. Sebab kita memang dah tak ada masa, dah kesuntukkan masa. Hanya tinggal, kalau ikutkan besok kot last rasa aku. Macam tu lah. Hari ni macam mana pun kalau boleh aku nak siapkan semua. Besok aku nak rehat satu hari. So Sabtu Ahad aku dah kerja. Koyak man. Aku cuba hari ni aku akan buat sampai malam. Mungkin episod ni lama sikit guys. Aku harap korang boleh layan, boleh stay tune. Dah boleh nampak dah hasil di sikit, alright? Jangan lupa like, comment, subscribe. Mantap. Okay guys, so ni dia aklik yang aku dah beli tadi. Okay, modal satu aklik ni guys, lebih kurang 260. 260. Aklik ni yang aku cakap ni, aku akan, dia kau nampak macam blur kan? Kau tengok bila aku kopek nampak muka aku tak? Halo! Kan? So memang kilat. So aklik tu kita akan meshkan dekat sini guys, atas ni, untuk cantik. Okay, yang bawah ni aku dah siapkan dah. Okay, cuma tinggal finishing je. Cuma yang ni bapak aku buat tanpa pengetahuan aku. Kau tengoklah, separuh dia buat, separuh tak buat. Apa? Astagfirullahalazim. Aku tu lah masalahnya. Bapak aku ni bila aku tinggalkan barang-barang kerja aku, dia suka menukang macam ni lah. Memang pisang mat. Tak ke dah macam ni. Macam-macam nak macam. Aduh, pening aku lah. Ni kita dah order, dah sampai. Box ni dah habis sebenarnya. Lepas tu dengan ni. Okay. Ni dia waste coating gold tu. Ni mirror diamond tu guys. Okay. Yang aku beli tadi, kita mungkin akan pasang dekat ujung sana. Okay, dah nampak ruang dia beza kan. Cantik kan. Okay, stay tune. So kita dah pun pasang sebelah sini. Okay, dah siap dah, kau boleh tengok. Alright. Sekarang ni ada balance sikit ni. Yang menjadi masalah lagi adalah ni guys. Tinggi, kau nampak tak? So tembok dia tak center. Lepas tu dalamnya ada dawai kawat, ada besi bagai. Sebab dekat dinding ni nanti kita nak main cermin diamond ni. Okay.
Yang ni sama ada aku masuk stopper. Mungkin aku ni nak try pecah ni dulu. Tapi tengok lah guys. So aku kebanyakan yang buat kerja aku tak rekod sebab Fik kena bahan. Kau cakap tu duduk kan menyengkong macam sial mulut. So dah siap tunjuk lah dengan korang. Korang tengok buat kerja pun bosan kau nak tengok apa yang dah terjadi kan. Tapi kalau nak komen kat bawah aku boleh je buat tunjuk korang, ajar. Alright, stay tune. Okay, untuk sebelah sini kita buat lain sikit. Aku akan buat border. Satu border tengah, and then papan tu turun, tergantung cermin dekat atas. Lepas tu turun. Okay. So papan ni guys, kita akan potong dia tengah sebab yang apa, kontraktor ketung tu guys, dia buatkan mozaik tu timbul. So aku buang lining tengah, gam akan dekat dengan atas dan bawah. Tengah ni kita buang untuk yang timbul tu duduk dekat dalam longkang ni guys. Macam next episode sebelum ni aku dah ajar korang cara macam mana nak buat benda ni, nak buang dia punya border ni ke border mana kau nak buang. Just senang je. Just korang tap je macam ni. Tarik je, bengkok-bengkokkan. Okey, lepas tu dah patah, nampak tak? Senang kan? Mudah kerja. Aku dah pasang border tengah, laser pun kita dah on. Okey. Ni dia macam hari tu aku cakap lah. Laser nak cakap mahal tak mahal, murah tak murah, harga lebih kurang berapa? Tadi beli 200 lebih guys. Boleh lah pakai. Okey, ni dia. So dah center. Kalau sengit tu rumah ni yang sengit. So cermin diamond ni kita akan, dia punya frame bingkai dia kita akan ikut sini, bawa ke sana. So lebar dia punya, tinggi dia 4 kaki 5, lebar dia 6 kaki guys. Ngam-ngam untuk sini. So kayu ni nanti kita akan buat turun bawah. So kalau macam ni straight kan, korang tengok kan, yang ni turun bawah. Okay, sekarang dah azan, aku nak solat dulu Alright. Okay, kita dah pasang dah kaki bawah ni. Aku memang tak nak rekod sebab nanti nampak aku punya aloji aku. Korang cakap, Long tu duduk ke baring? Susah. Okay, so border dia kita dah pasang. Nanti kat sini straight macam aku cakap. Atas diamond mirror, atas nanti pun straight je. Alright, stay tune guys. Ini memang cantik ni kali guys. Siap kan papan belah bawah ni, cantik tak guys? Okay, kita pun dah siapkan belah bawah. And then aku pun dah pasang dah coating ni. Untuk diamond mirror ni kita pasang dulu macam aku punya style lah. Aku suka pasang macam ni dulu, macam ni. And then sini tegak naik ke atas. Belah atas aku tak pasang lagi dengan belah hujung. So aku akan masuk nanti cermin dulu dekat sini sampai ke sana guys. Right, macam tadi kita pasang sebelah sini dia ada lebih sikit. Nanti ni aku potong. Aku akan potong. Inilah hasil dia guys. Mantap. So sebelah sini semua dah settle lah, macam korang tengok sebelum-sebelum ni kan. Cuma yang ni aku akan, dinding atas ni nanti aku akan fikir lah macam mana. Aku dah ada idea lah nak buat apa tu. Right, stay tune guys. Okay, bersepah-sepah tape. Okay, cermin tu sebelum tampal aku tape sikit, tak banyak untuk backup. Sebab tape yang kita pakai ni guys, dia lain sikit. Memang kuat, memang penting lah kena pakai. Okey, mempersembahkan. Ini dia. Mirror dia panjang 6 kaki. Okey. Panjang dia 6 kaki, lebar dia 6 kaki, tinggi dia 4 lebih. So kau boleh tengok. Okey, ni yang kita dah tampal. Pisang mat. Recap-recap tak jaya aku Kalau ada case ni memang kantor-kantor je ni. Okay, kita tengok guys daripada jauh. So nanti aku akan naik kayu-kayu putih tu. So daripada sini ada cermin diamond mirror. Lepas tu tepi macam ni ada lagi marble. Memang cantik kan. So, apa pendapat korang? Ni hari ke-4. Hari ke-4, aku ada 7 hari. Hari ke-4 kita dah decoration macam ni. Okay, yang mana
belum tengok, kau boleh tengok episod 1 macam mana lagi pada asal dia sampai ke cantik macam ni. Tu pintu-pintu semua kita tak cat lagi guys. Okay, semua dah berubah. Dah cantik kan. Memang cantik kan. Tak ada main-main. Oh, mantap kan. Memang nice kan. Yes. Oh, dah putih semua nampak. Right guys, aku rehat sekejap, ambil mood sekejap. Hari ni memang kena sampai malam, mungkin sampai pukul 10 malam kot. Kita buat kerja nak siap kan. So dah nampak macam cantik gila kan. Korang tengok kan, dia nampak macam mana. Dia nampak macam ruang tu apa? Nampak mewah, besar. Ini just apa, tak masuk dengan barang-barang perabot lagi lah. Dia just kita dekor dinding dulu. Kalau dah masuk barang-barang perabot semua yang memang khas untuk luxury ni, lagi mantap. Tengok belakang kan. Macam mana aku nak adjust ni? Kamera ni baru pakai lah bro. Dia main macam ni pula. Kan, cantik kan guys. Memang mantap. Alright guys, so semalam sebenarnya aku cuti 1 hari. Lepas tu barang-barang kerja aku semua aku tinggal dekat dekat rumah. Lepas tu dah berapa hari aku buat job. Bapak aku dah tengok. Bapak aku ni kreatif lah juga. Sebab dulu dia mekanik tau. Dia buat sendiri mat. Tapi job ni memang job aku lepas kenduri sebenarnya. Sebab rumah mak aku nak buat kenduri. Tu yang aku cakap kena siapkan dapur 7 hari tu. Kau tengok bapak aku buat sendiri. Okey lah, okey. Tapi ada yang macam ni dia. Ni panel dia pasang sendiri guys. Okey, dekat sini nak masuk TV. TV tu besar, memang tak nampak. TV tu saiz 100 inci tak salah aku. Tapi marble yang dia pasang ni, okey dia boleh pasang ke power lah. Dia tengok aku buat kerja, dia terus boleh buat. Okey, cuma sambungan dia tak center. Sambungan dia tak center. Lubang semua dia buka sendiri sebab barang-barang aku semua ada guys. Lepas tu kat sini pelak ni macam ni lah. Okay, pelak ni tak kemas lah bagi aku potongan dia. Tapi okey, masih boleh di repair. Nanti aku akan repair kan. Yang lain ni semua dia pasang sendiri guys. Okay, power. Ni tangga dia. Lain semua dia pasang sendiri. Macam ni lah. Dia yang aku kalau tak suka orang punya kerja, kebanyakannya macam ni. Okay, macam ni lah. Dia cacat sikit. Potongan dia tak fit. Tapi ni semua kita boleh repair. Kita boleh silikon balik. Macam ni. Kan? Tapi power lah bapak aku. Dia boleh pasang nampak. Sampai sini dah dia tinggal. Okey. Power lah juga. Lain macam. Sebab tu lah kalau kau perasan, kalau kontraktor kan dia buat rumah kau yang untuk decoration ke apa, biasa kita buat kerja ni orang tengok. Bila orang tengok, orang boleh belajar. Tapi kalau orang tu kreatif lah, kalau dia memang lemah canguk, engkau ajar dia pun dia tak boleh buat. Macam bapak aku dia kreatif, tu dia boleh buat. Dia buat sini, aku tak beranjak datang tadi. Aku cakap, lain macam. Alright guys, tengok dah pukul 8 mat. Lagi pada pagi, aku dikitaikan. Memang pisang. Sekarang ni kita tengah buat dinding ni guys. Okay, separuh dah pasang. Tinggal nak ukur, potong je. Ni kita dah buat kaki bawah dia guys. So belah sini kita dah pun naik. Tinggal nak masuk marble je. Kau tengok dia menurun tau dinding ni guys. Dia bukan menegak, dia menurun tau. Dia menurun. Banyak kerja aku nak kena potong Right, stay tune guys. Okay guys, so sebelum naik marble, aku pakai ni T-Gold ni. Dia bukan T lah. Dia sebenarnya untuk dalam benda lain tau. Dia petak macam ni je. Aku just tampal. Lepas tu nanti sebelah ni kita letak marble. So kalau korang nak buat, memang antara pemisah panel ke apa kau pakai, mesti kena ada satu line L shape ke apa benda ke, ikut suka korang. Tapi kau kena pastikan color dia mesh lah. Macam ni kita main 3 color macam aku cakap. Untuk dapur mak aku ni kan, hitam, putih, gold.
So ni memang macam ni lah guys. So kita tinggal nak naikkan apa? Marble ni lah, color gelap. Mantap. Alright guys. Ni dia. Kita dah pun naik marble ni. Nampak tak? Incam tak incam? Kan? Mantap Mat. Tengok perut aku dia. Dah habis kotor dah, bayi baju dah tak guna macam Bangladesh. Ni dia guys. Kita dah ni lah. Right, mantap. Pasal mak aku menyapu. Menyapu lidi lah. Mak aku malu masuk video. Nampak guys. Handsome tak handsome? Cantik lah. Marble gelap ni yang match dengan putih kan, bagi aku memang lawa. Alright guys, so ni dia. Okay, kita dah siapkan. Kira totally siap lah sini. Okay, tinggal tebing tepi tu. Dia punya skirting untuk atas pun kita dah buat. Skirting untuk bawah, marble semua kita dah naik. Sekarang dah pukul 10.39. Lagi pada pagi tadi aku melayan ni kan. Memang koyak Mat. Koyak. Memang koyak. Tapi puas hati lah tengok. Right? Cuma kitchen cabinet ni lah belum siap sepenuhnya. Dan bingkai ni aku macam dah tak larat tengah nak potong. Aku try acukan dulu. Memang cantik dekat sini untuk tutup face dia ni. Tadi cari-cari barang guys. Rupanya ni tersorok mak aku jumpa. Aduh ya Allah. Koyak Mat. Nampak dah cantik kan belakang ni kan. Jom kita tengok kejap. Aku bawa korang. Kita tengok balik. Ni je lah. Ni belum potong lagi. Okay. Belah sini. Right. Cantik. Okay, aku dah tak larat nak memanjat. Ni dia. Kita ada superhero Superhero tengah memanjat. Nampak? Minta tolong dia, tolong tekan. Aku dah selotep tadi guys. Dah tak larat. Aku bukan tak nak tunjuk sebab aku buat kerja ni. Mak aku semua, adik aku semua dekat dapur. Habis dia orang kat rumah tak pakai tudung. Sebab tu lah macam recording ni ada benda-benda yang kadang aku tak dapat nak record. Itulah cerita dia. Okay. Macam ni dah pukul 10 lebih. Mak aku tak tidur lagi. Tak tidur. Dia tak percaya aku buat. Kita tengok Saya tanya, mak sama tak tidur mak? Nampak kaki je nampak. Kain pelekatnya. Mana maunya Pak Mat. Alright guys. So skirting atas ni finishing dia kita dah pun pasang tadi. Okay. Ni mirror tadi guys. Cuma sinilah. Sini penyambung aku tak buat lagi. Dengan nak potong sini guys. Pintu tak boleh buka sekarang. Sangkut. Okay, atas ni semua finishing belum lagi. Dengan tepi ni guys. Atas sebelah sini pun belum lagi. Okay. Dia yang penting sekarang ni belah sini lah. Okay. Belah sini semua korang boleh tengok. Memang dah handsome. Okay. Cuma ni lah besok aku fikirlah tengok macam mana ni berlubang ni. Okay. Macam mana nak settle. Tapi yang ni dah lawa guys. Serius. Jom. Sini pun kita baru pasang guys. Atas ni. Okay. So dah nampak kemas lah. Bawah atas semua dah cantik. Sudah cantik. Mat. Mantap. So kalau kita tengok daripada sini lah. Contohlah. Ni belum siap guys. Tengok pada sini. Kita jalan. Wah. Nampak tak? Ni tak masuk lagi barang-barang. Meja baru apa semua kan. Tapi dah nampak tak dia punya. Mantap. Yang mana belum tengok dulu asal dia macam mana, korang boleh pergi tengok episod 1 guys. Mantap kan.
Okay, tunggu next episode. Besok kemungkinan hari last untuk aku buat finishing. Jangan lupa like, komen, subscribe. Mantap.